Orang semayang tapi semayang dia benci kepada hukum Allah. Di mana duduk? Orang semayang tapi menyebelahi orang yang melakukan kezaliman dalam neraka. Dengan semayangnya dia pergi hajinya, dia berzakatnya, tapi dia suka memberi pertolongan kepada orang yang melakukan kezaliman, dia dalam neraka. Bukan kita kata, Quran kata jangan kamu hati cenderung menyebelahi orang melakukan kezaliman. Allah yang khabar, Allah juga yang jawab, nanti kamu masuk neraka. Orang semayang masuk neraka. Nak semayang kerana orang lain, bukan kerana Allah. Dia dah benar semayang, laki bini, anak-anak tengok, ayahku berat nanang tu, dah aje semayang. Tiba-tiba petang tu semayang. Nak, mana mak semayang pula? Tanya abang ni. Oh, tu pok dara ada mari. Nak, pok dara mari, dia mari tidur situ. Pok dara duduk jauh, dah tua dah, nak mari tengok F1, tidur sini. Jadi pok dara ni orang semayang dah. Ayah dia pun dah ra'i, semayang lah. Semayang tu tidak diterima oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.